So benda tu menunjukkan koreografi untuk filem ni memang cantik gila. Today kita akan review filem daripada Indonesian. So filem ni akan ditayang pada 1 Januari. So filem tu adalah filem Timur. So filem Timur ni aku dapat tengok pada gala 23 Disember hari tu dekat JSC Valley. So thank you pada Wise Team dan JSC Movie for the ticket untuk aku pergi ke gala Timur ni lah. And then aku dapat juga Iko Wise punya sign. So boleh nampak tak kat sini. Thank you for Iko Wise untuk buat konten juga dengan aku. Boleh tengok dekat shot aku ada buat shout out dengan Iko Wise untuk this film. Cerita ni mengisahkan tentang apa kan? So filem Timur ni mengisahkan tentang askar elit ni. So dia ditugaskan untuk menyelamatkan penyelidik dekat satu kampung ni. Sebab penyelidik ni semua dah ditangkap dan ditawan oleh satu kampung ni lah. Tim Iko Wise ni, Timur ni ditugaskan dengan tim dia untuk menyelamatkan. So the whole story is about that saja, memang simple. How diorang untuk selamatkan that penyelidik je. So itu saja dia punya synopsis. So kita boleh pergi terus lah pada dia punya review. Let's go. Welcome back to Movie Z Channel. So today kita akan review tentang filem Timur. So filem Timur ni adalah didirect oleh Iko Wise sendiri. Dia adalah producer dan dia adalah pelakon dalam filem. Filem ni adalah filem pertama dia yang bagi aku is a good start for Iko Wise untuk first filem yang didirect sendiri. Filem ni kalau korang memang nak cari filem yang penuh dengan action, this filem memang memaparkan banyak gila action sequence untuk tahun depan. So filem ni akan ditayang pada 1 Januari. Let's go, kita back to the topic. Kita akan bincangkan dulu pada benda yang aku minat dalam filem ni. But before that, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So bantu aku share video aku banyak-banyak supaya orang kenal aku punya channel. So siapa yang dah subscribe aku dalam 1050, so thank you sebab support aku punya channel. So bantu aku untuk kembangkan lagi aku punya channel ni. Maybe insyaAllah pada tahun depan aku akan buat giveaway kalau aku dapat. Nanti aku akan bagi dekat subscriber. Let's go, back to the topic. Benda first yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya sinematografi dalam filem ni. Sinematografi dalam filem ni memang cantik gila. Dia punya colour, dia punya shot. Kita nampak filem tu lawa lah, mahal lah. Dia punya sinematografi memang cantik gila. Aku amat suka lah dia punya colour dalam filem ni. Kita tak nampak macam terlalu dark. Sebab ya again dalam hutan kan, waktu malam tu kita nampak pencahayaan dia memang cantik. Aku suka about dia punya lighting, sinematografi dia memang cantik untuk filem ni. And then nombor 2 pula yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya action sequence. Action sequence, dia punya action dalam filem ni memang full of action. Dia tak bagi korang relax. Sebab filem ni dia penuh dengan action dan membuatkan pacing untuk filem ni memang laju gila. Borak-borak sikit, action. Lepas tu borak sikit, action. So memang best, aku amat suka dia punya action sequence memang cantik gila. All the choreography pun power. Sebelum ni kalau kita tengok filem-filem askar ke apa, kalau diorang jumpa penjahat, diorang tembak, shoot to kill, betul tak? So dalam filem ni membuatkan aku lebih suka dia punya choreography sebab ada hand to hand combat tapi menggunakan rifle, berlawan dengan pedang, penumbuk, semua benda lah. So benda tu menunjukkan koreografi untuk filem ni memang cantik gila. So aku amat suka sebab dia bukan just datang jumpa penjahat tembak, tak. Dia dah terajang member tu dia jatuh baru dia tembak. So benda tu memang best lah. Kalau korang memang mencari filem yang penuh dengan action, korang patut layan filem ni pada awal Januari 2026. So filem ni memang best. Itu saja benda yang aku minat about this filem. Kita akan pergi pula pada benda yang aku tak minat dalam filem ni. First, benda yang aku tak minat dalam filem ni adalah dia punya camera work. Camera work dalam filem ni all untuk dia punya action sequence. Dia menggunakan method shaky camera. Bila menggunakan method shaky camera ni, dia menampakkan that scene hidup dan kita boleh nampak intensity lah bila dia menggunakan shaky camera ni. And then shaky camera ni adalah menutup kesalahan-kesalahan yang kita boleh tengok bila menggunakan normal punya shot. Itulah tujuan menggunakan shaky camera. Dia adalah tujuan untuk menutup small kesalahan yang kita boleh tengok kalau kamera tu tak bergegar. Itulah method untuk shaky camera ni. Dan method tu digunakan dalam filem ni yang terlalu agresif sangat. Membuatkan aku rasa, push, dia sepak ke tadi dia jatuh dah. Benda macam tu lah sebab dia menggunakan shaky camera dan menggunakan close up punya shot. So kita tak nampak apa action yang dia buat. So macam sepak terajang kan semua laju, betul tak? So bila terlalu laju, menggunakan shaky camera dengan close up punya shot, kau tak nampak weh benda-benda macam tu. So sayang sebab benda ni adalah main thing
yang kita nak tengok dalam filem ni, sebabkan Iko Uwais punya filem, and then dia adalah boleh dikatakan action punya actor lah untuk Indonesian kan, and then dia bukan level-level biasa, dia dah Hollywood punya level dah. So aku amat suka action sequence daripada Iko Uwais ni. Tapi bila dalam filem ni agak sayang, shaky camera punya method ni dia dah merosakkan sequence-sequence action yang ada dalam filem ni. So itu nombor satu. Nombor dua yang aku tak suka dalam filem ni adalah dia punya plot dan jump cut yang pelik-pelik. Tapi dia tak banyak lah, sebab benda nombor dua yang aku tak minat ni, dia berkait rapat dengan shaky camera ni. Sebab kalau kita nak tengok filem ni, fokus dia adalah action, betul tak? So kalau macam kita tengok nak fokus kat action, plot jalan cerita ni semua boleh tolak tepi lah. Macam kita tengok The Raid lah, The Raid Redemption kan, orang memang bangga-banggakan dia punya action sequence memang cantik. Tapi orang tak ada sibuk pun cerita pasal storyline dia ke apa ke kan. Sebab dia nak fokus on the action sequence tu je. Tapi bila action sequence dah slack sikit, so aku kena cari another benda yang aku tak suka dalam filem, which is benda tu lah, dia punya plot dan jump cut dalam filem ni. Untuk plot pula, dia punya problem is dia tak kembangkan, dia tak ada character development untuk pelidik-pelidik ni. At least kau buka sikit lah, sebab kau nak selamatkan dia. So kita kena tahu apa yang diorang buat. Kita tak tahu apa yang diorang buat, apa yang diorang selidik, apa yang diorang menyelidik kat kampung tu, apa yang diorang study kat kampung tu. Benda tu tak ada. Dan macam jump cut pula, ada a few scene yang jump cut yang membuat aku tanya, bila dia kena bunuh kan? Sebab aku nampak yang kena bunuh ni seorang je kan, tapi tiba-tiba ada yang lain kena bunuh. So sayang benda tu tak nampak. So saja lah yang boleh aku share about this film, benda yang aku tak minat dan aku minat. Filem ni akan tayang pada 1 Januari 2026. Jangan lupa tengok filem ni nanti kat wayang. And then kalau nanti siapa yang dah tengok, boleh komen dekat bawah, sebab maybe aku akan release video ni after movie dah keluar dekat wayang lah. So siapa yang dah tengok nanti boleh komen dekat bawah. Berapakah rating yang aku bagi untuk filem Timo? So filem ni diinspirasikan daripada kisah benar. So untuk Timo ni aku bagi sebanyak 7/10 untuk filem Timo. So congrats for Iko Uwais for your first film. So aku looking forward untuk you punya second film. Maybe Iko boleh tambah baik in term of dia punya camera shot je, camera work. So yang lain semua dah cantik. Itu saja. So thank you.